Darajatul jannah. Quran juga sebut darjat-darjat, tingkat-tingkat syurga. Kita kat dunia kita diwar-warkan, di kempen macam-macam. Ada rumah flat, ada rumah semedi, rumah teras, ada rumah semedi, ada rumah banglo. Kita nak pilih yang mana? Banglo. Tapi bila syurga kita nak pilih yang mana? Syurga yang tinggi ke ataupun di pintu syurga? Syurga yang tinggi. Okey. Kat dunia bila kita nak rumah banglo, kita kerja keras ke ataupun main-main je? Tapi bila syurga nak yang tinggi, kita beribadat sungguh-sungguh ke ataupun main-main je? Kena sungguh-sungguh lah. Tapi yang lepas tak tahulah. Tengok darajatul jannah. Inna al-jannah, ahli syurga mutafawitun, berperingkat-peringkat. Fima bainahum, di antara mereka mengikut apa? Kadar amalan mereka. Lagi bagus amalan, lagi ikhlas, lagi tinggi darjah. Dan bergantung pada taufik. Taufik Allah kepada mereka. Setakat mana mereka usaha, Allah buka pintu hati, Allah bagi taufik, mereka akan tambah amalan. Begitu juga darajatihim fil akhirah. Begitu juga akhirat, darjah mereka di akhirat.